Selamat datang ke Liga M Update. Keputusan masa penuh minggu pertama, perlawanan Unifil Liga Super Malaysia 2026-2027, Sabtu 22 Ogos 2026, penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini turut disertakan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual seterusnya. Berikut keputusan masa penuh, perlawanan Unifil Liga Super, minggu pertama, pada Sabtu 22 Ogos 2026. Untuk perlawanan antara Negeri Sembilan FC dan KL City FC, tidak dapat dilangsungkan. Malaysian Football League MFL ingin memaklumkan bahawa perlawanan Unifil Liga Super LS1 di antara Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC yang dijadualkan diadakan di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi pada jam 5 petang ini tidak dapat dilangsungkan. Keputusan tersebut dibuat selepas MFL menerima permohonan rasmi daripada Kuala Lumpur City FC, berikutan hampir separuh pemain kelab itu disahkan mengalami penyakit influenza. Berikut keputusan masa penuh pada Sabtu 22 Ogos 2026 antara Terengganu FC lawan Melaka FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, berakhir 3-0 untuk kemenangan Terengganu FC. Kemudian, keputusan masa penuh antara Kelantan The Real Warriors FC lawan Selangor FC di Stadium Sultan Muhammad ke-4, berakhir 0-2 untuk kemenangan Selangor FC. Kedudukan Liga Super Malaysia minggu pertama. Saingan Liga Super Malaysia 2026-2027 membuka tirai dengan aksi sengit apabila tiga pasukan kini mengumpul tiga mata. Berdasarkan kedudukan terkini, Selangor berada di tangga pertama selepas mencatat kemenangan 4-1, diikuti JDT di tempat kedua dengan kemenangan 3-0 ke atas Kuching City. Terengganu pula menduduki tangga ketiga dengan tiga mata. JDT turut mencuri perhatian selepas kemenangan tersebut menyaksikan mereka mencipta rekod dunia 109 perlawanan liga tanpa kalah. Beberapa pasukan lain masih belum beraksi dan berpeluang mengubah kedudukan liga selepas melengkapkan aksi minggu pertama. Berikut carta penjaring gol Liga Super Malaysia ketika ini. Persaingan penjaring terbanyak Liga Super sudah mula mencuri perhatian selepas aksi minggu pertama. Tiga pemain berkongsi kedudukan teratas dengan 2 gol, iaitu Krigor Morais dan Faisal Halim dari Selangor, serta Gervain Castaner dari Terengganu. Sementara itu, Philip dan Dada Musa dari Kelantan Red Warriors FC dan Victor Ruiz dari Kuala Lumpur City, masing-masing mengumpul 1 gol. Saingan masih panjang, dan perebutan kasut emas dijangka semakin sengit selepas ini. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak setakat ini, perlawanan Unifil Liga Super 2026-2027, minggu pertama, Sabtu 22/2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.